Ada kitab kata hikmah dirahsiakan. Bilakah saat Lailatul Qadar tu hikmah yang adalah kerana supaya menyungguh-nyungguhkan, memberi galakan pada setiap individu bersungguh-sungguh mencari. Sehingga walaupun ada ijtihad ulama kata malam 27, malam 21 dah alamatnya begitu, alamatnya begini, Imam Ghazali lah, Imam Syafi'i punya kaul lah dalam kitab itulah, kitab inilah, wali Allah itu inilah. Tapi hakikatnya tetap rahsia. Ada setengah riwayat pun cerita sebenarnya daripada malam pertama berlaku Lailatul Qadar pun boleh. Ada. Tapi tak adalah Lailatul Qadar siang. Lailah, nas Quran kan, Lailatul Qadri khairun min alfi malam. Gitu. Nah, tidak semesti di masjid, di surau, di rumah boleh berlaku, asalkan ada bentuk ibadat. Itu asas. Kita nak confirmkan dapat Lailatul Qadar atau tidak ni, so ada yang saya tahu lah, dia ada satu tanda yang sangat munasabah dan boleh kita terima dengan selesa. Semua orang boleh terima. Tanda orang yang dapat Lailatul Qadar tu ialah kehidupan dia akan berubah daripada ghaflah kepada zikir, daripada lalai kepada ingat, daripada habbud dunia kepada isti'dad lidah adalah akhirah, bersedia untuk kembali ke akhirat. Perubahan tu daripada dia tidak mesra alami kepada dia mesra. Itu tanda. Serupa juga dengan tanda-tanda orang yang haji dan umrah dia mabrur. Sama je. Apa tanda orang haji umrah mabrur? Itu perubahan sikap, tabiat perangai dia. Dia akan kembali kepada ihsan. Dia akan kembali menjadi sifat ihsan, dia dapat lebih daripada dia. Itu tanda. Yang lain-lain tu itu bukan hakikat. Dia tak jadi key point, tak jadi. Mentara je. Jadi kita itu Qadar ni, satu lagi mungkin jadi sebab utama juga, iaitu sentiasa mohon Allah Ta'ala kabulkan ibadat puasa ibadat bukan. Kalau Nabi wasiat masuk ni, tak boleh tinggal doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab apa? Sebab memang ada relate, ada kaitan tu. Ada kaitan tu. Kabulnya ibadah puasa tu sebesar-besar tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Boleh kata tu. Sebab kalau kita nak pergi cerita sana nanti, lemah sebut ada berlaku dalam kitab. Semua atas husnuzan dan atas pengalaman mereka. Dan apa yang mereka cerita tu dengan ini sebenarnya adalah merupakan kita kata dia menjurus kepada makna yang satu, iaitu berlakunya perubahan ke arah ihsan, ke arah lebih baik. Itulah tanda sebesar-besar alamat orang yang dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Baik kaum ibu ke, baik kaum bapa ke, siapa-siapa begitu.